Okey kan, Assalamualaikum. Okay, hari ni aku nak tunjuk ni adalah projek aku. Aku nak buat aku nak tengok dalam masa 6 bulan ni berapa aku akan dapat dalam total semua trading board aku. Okey, ni ada trading board aku. Dalam Zcash aku letak 50 USD, Hype aku letak 50, Bitcoin aku letak 58, Ethereum aku letak 56 USDT. Okey. Lepas tu yang tengah-tengah tu adalah aku DCA. Aku DCA dengan jumlah yang sangat kecil, 0.2 USD setiap 4 jam. Setiap 4 jam aku akan beli 0.2 USDT. Sekarang ni aku dah beli 4.4 dah. Yang itu ni bawah ni adalah balance 5.8 balance tu. Yang ni aku guna untuk beli Bitcoin 0.2 tu setiap 4 jam. Okay, ni adalah total untuk aku dapat. Total ni sebenarnya dia dah berkurang. Aku pasang bot ni dalam 10 hari lepas. Dalam 10 hari lepas aku dapat dalam 10 USD, $10. Aku invest balik dalam bot tu. Jadi ni adalah jumlah yang baru lepas aku invest balik yang tu. Tu yang bawah tu adalah total untung aku 1.7 USD yang kali hijau tu. Yang Hype 2.12 USD, Ethereum 1.73 USD dan Bitcoin 0.8 USD. Tu adalah jumlah baru. Baru semalam. Baru semalam aku buat sebab semalam tu aku reinvest balik. Ni adalah total keuntungan profit yang baru. Yang semalam hari ni. Ni untuk 2 hari lakinya. Yang semalam satu, yang ni, lepas tu yang hari ni. Aku nak growkan account ni sampailah kemungkinan, okay, InsyaAllah mungkin aku boleh pergi ke 10k. Aku akan top up juga setiap bulan. Bulan-bulan aku akan top up juga. Cuma aku lebih nak beratkan keuntungan lah, berapa mungkin aku akan dapat lagi. Okay, account ni kemungkinan aku nak grow ke 10,000. Dan perjalanan ni aku akan share dekat channel ni. Okay, aku akan share kat channel ni. Okay, ini bukan financial advice. Ini bukan nasihat kewangan. Ni semua aku buat sendiri. Ini semua aku tanggung sendiri dengan ilmu yang aku ada. Jangan ikut, jangan buat. Ini adalah eksperimen aku. Dan aku harap eksperimen ni menjadi. Kalau rugi, rugi. Kalau untung, Alhamdulillah. Okay, itu je dari aku. Assalamualaikum.